Alright, hi and welcome back to our Chemistry SPM channel. So untuk video kali ini saya akan bincangkan soalan untuk penilaian prestasi bab jadual berkala unsur, which is penilaian prestasi 4 lah. So sebelum ni saya dah pernah bincang soalan nombor 1, 2 dan 3. So untuk this video saya akan bincang soalan nombor 4, 5 dan juga 6. Alright, okay. So kita start lah dengan kita punya perbincangan. So soalan nombor 4, nyatakan sifat fizik dan sifat kimia unsur dengan susunan elektron 2.8.8.1. So kalau dia kata 2.8.8.1, maknanya unsur tu kumpulan berapa? Okay, ingat tau, kalau kita dah bagi susunan elektron, okay, I just nak ajar sikit lah. Okay, kalau I dah kata susunan elektron sama dengan 2.8.8.1. Okay, apa maksudnya? The moment you ada susunan elektron, you dah already boleh determine skala dan juga kumpulan. Ramai masih tak tahu lagi benda ini, and then dia pergi tengok jadual berkala lah, tu lah, ni lah. No need. You hanya merujuk jadual berkala untuk tahu dia punya bilangan nombor proton ataupun dia punya jisim, settle. Other than that, skala kumpulan tanpa merujuk pun you boleh tahu dah kalau you dah ada susunan elektron. So macam skala senang je, nak tahu ada berapa skala, you tengok ada berapa nombor dalam you punya susunan elektron. So saya ada 1, 2, 3, 4, I ada 4 numbers. So dia ada dalam skala 4. Senang je. Kumpulan, okay, kumpulan you kena berhati-hati sikit. Okay, kumpulan ni dia punya rule simple je. Kalau lah electron valence, apa maksud electron valence? Electron valence, elektron yang paling hujung. So kalau electron valence 1 atau 2, maksudnya dia kumpulan 1 atau kumpulan 2. Kalau electron valence 3 sampai 8, so dia either kumpulan 13, 14, 15 sampai 18. Kenapa macam ni? Okay, kalau electron valence you 3, you kena tambah dengan 10. Kalau 4 tambah dengan 10. Kalau 6 tambah dengan 10. Kalau 5 pun tambah dengan 10. 7 pun 10. 8 pun tambah dengan 10. So that's a rule. Okay, jangan tanya kat saya kenapa kena tambah 10. It's a rule. Okay, it's a rule that scientists dah tetapkan. So kita just amend sahaja that rule. Okay, just follow sahajalah. So kumpulan sekarang dia punya electron valence 1. So consider ini dalam kumpulan 1. Okay, so dia tanyalah sifat fizik dan kimia untuk unsur kumpulan 1. Tu je soalan dia. So apa tu sifat fizik dan sifat kimia? Ni lagi ramai confused. Okay, sifat fizik tu something that you boleh nampak. Okay, you boleh nampak either dari segi warna ke, dari segi permukaan ke, dari segi ketumpatan. So dia punya properties itu, properties dari segi warna, rupa, ketumpatan, takat lebur, takat didih, tu semua kita boleh consider sebagai dia punya sifat fizik. Alright, okay. So in that case, untuk kumpulan 1 ini, sifat fizik dia apa? Okay, I tulis kat sini Sini boleh sini Okay, so sifat fizik you boleh kata untuk kumpulan 1, unsur ini mempunyai, yes betul, logam yang lembut dan kelabu berkilat. Logam yang lembut. Memang unsur 1 ni dia fully logam, semua logam unsur kumpulan 1 ni. So logam yang lembut dan kelabu berkilat. So ni something that you nampak, betul tak? You guna you punya panca indera, you punya penglihatan, you punya pemerhatian. So consider ini dia punya sifat fizik, because sifat fizik is something yang kita boleh lihat. Alright, okay, then next, how about sifat kimia? Okay, so sifat kimia this side lah. Okay, so kalau sifat kimia, you boleh bagi tahu dia punya reaction. So kalau you belajar, memang you belajar pun. So kalau you belajar kumpulan 1 ini, memang you akan tahu unsur kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan 3 benda dengan sangat cergas, which is oksigen, air dan gas klorin, sebab kita ada sertakan eksperimen itu. So you boleh kata unsur logam
kumpulan satu, ataupun you tak nak kata logam, you lupa, okay, you boleh kata je unsur kumpulan ini bertindak balas cergas dengan, bagi tahu tiga-tiga, dengan oksigen, air dan gas klorin. So ini merupakan you punya jawapan yang you boleh tunjuk kat sini. Okay, so jawapan ni mesti confirm you akan dapat markah lah. Okay, then next kita pergi kepada soalan nombor 5. Okay, I buat kat sini lah. Okay, so untuk nombor 5 dia tanya, nyatakan unsur dalam skala 3 yang membentuk oksida amphoteric. Punyalah senang soalan dia. So jawapan dia sangat simple. So unsur yang boleh membentuk oksida amphoteric. Okay, untuk skala 3 you tahu you ada 3 kan. You ada oksida base, you ada oksida acid dan juga oksida amphoteric. So apa kaitan oksida amphoteric, oksida base dan juga oksida acid ini? So kaitannya sangat simple. Kalau I kata benda itu oksida acid ataupun kalau saya kata oksida acid, bukan bermaksud dia boleh bertindak balas dengan acid. Oksida acid maksudnya dia ni ada sifat acid. So kalau acid dia bertindak balas dengan siapa? Base lah, dia akan look for alkali. So that's the concept. Kalau saya kata oksida base, dia ni ada sifat base, sifat alkali. So dia akan cari siapa? Dia akan cari acid. Macam tu lah. Faham tak? The concept is like this. Let's say you have a baby, a 3 months baby. Baby tu akan cari lagi satu baby kau, atau dia akan cari mak dia? Dia akan cari mak dia lah. Obviously lah kan. Sama jugalah. Kalau you bayangkan macam ni, oksida base is like a baby. So the baby akan cari another one baby kau, atau dia akan cari oksida acid? Oksida acid. So bukan oksida acid, dia akan cari acid. So consider acid itu sebagai mother. So that's how the concept works. Alright. So kalau nak video yang lagi detail untuk skala 3 ini, boleh tengok kat channel kita. Saya rasa saya dah upload video penerangan secara jelas dan terperinci untuk skala 3. Okay, so I letak unsur aluminium. Okay, jangan kata ada unsur lain ke cikgu. Memang tak ada ya abang kakak oi. Dia hanya unsur aluminium sahaja. Okay, and then now kita pergi kepada soalan nombor 6. Soalan terakhir, tapi dia akan panjang sikit untuk this video sebab dia ada banyak benda untuk kita nak tengok. Okay, so first kita jap, I tambah satu page dulu lah. Okay, betul. So Kenapa jap. Kat sini. Okay, so jom baca soalan dulu. Okay, so soalan kata Raja 2 menunjukkan beberapa unsur dalam jadual berkala unsur diwakili dengan huruf X dan Y. So ini X, ini Y. Alright. Tulis susunan elektron bagi atom X dan Y. Jelaskan dua perbezaan sifat kimia antara unsur X dan Y. Alright. And juga mengapakah kereaktifan. Okay, yang C tu dia panjang sikit lah, dia punya penerangan. Okay, so yang C tu saya akan lukis nanti untuk tunjuk. Okay, so I jawab untuk 6A dululah. Okay, so untuk nombor 6A, susunan elektron bagi atom X. You cuba tengok atom X dalam kumpulan mana. Okay, so first atom X dalam kumpulan 2. Okay, so kiranya dia punya electron valence adalah 2. Okay, and then dia dalam color mana? Ni color first, ini color 2. So kalau dalam color 2, dia ada 2 petala berisi elektron. So depan ni ada satu petala, which is 2 jugalah. Okay, kenapa? Sebab kalau ini petala terakhir, petala valence dia 2, so depan dia mesti penuh. So penuh dia mestilah 2. Betul lah kan? Kalau let's say lah dia ada 3 petala, maybe 8 and 2. Faham tak? So that's the basic concept. And then Y. Okay, jap. Kenapa I tolak ke tepi sampai macam ni? Okay, decide. Okay, so berletak susunan elektron X. Okay, and then next you boleh buat susunan elektron untuk Y. So susunan
elektron Y. Okey, untuk susunan elektron Y, you boleh tengok Y ni di kumpulan mana? Kumpulan 17, which is dia punya electron valence adalah 7. Okey, boleh tak 7? Okey, color 1, 2, 3, ada 3 color. So kalau ini petala valence dia 7, so depan dia mesti penuh. So 2.8.7. So settle lah 2.8.7. Okey, and then B, jelaskan dua perbezaan sifat kimia antara unsur X dan Y. Okey, so sekarang dia kata perbezaan sifat kimia. So sifat kimia ini lebih kepada reaction. Okey, so kalau you nak nyatakan, you boleh buat box lah. Okey, so I nak buat box supaya dia nampak sikit lah. Tapi kalau nak jawab secara ayat pun boleh juga. Okey, so ni macam ni, dan di bawah yang ni macam ni. Okay, and then I split it. Okay, then so yang ini unsur X, yang ini unsur Y. Okay, so unsur X sekarang dia dalam kumpulan 2, betul tak? So kalau dia dalam kumpulan 2, okay, dia ini lebih dekat dengan kumpulan 1, betul, lebih cenderung dengan kumpulan 1. So diorang punya properties adalah lebih kurang saja. Okay, so kalau kumpulan 1 kita panggil logam alkali, so yang ni pun dia ada property of alkali juga. So dia boleh membentuk oksida base. You boleh kata membentuk oksida base. Okay, so Y ini dia ni kumpulan 17. Kumpulan 17 you tahu semua ni adalah yes, yang a bit how to say, a bit acidic, betul tak? Chlorine, something like that. And of course Y ini memang dia ditujukan kepada chlorine lah. Okay, so dia boleh membentuk oksida acid. Membentuk oksida acid. Okay, and then other than that, so yang kumpulan 1 ini you boleh kata kalau dia bertindak balas dengan oksigen, dia membentuk oksida logam. That's another one thing. Okay, kenapa saya mention oksigen? Sebab kumpulan 1 memang the reaction you belajar dengan oksigen, gas klorin dan juga air. So I specifically petik oksigen lah, sebab memang untuk nak membentuk oksida logam kita kena bertindak balas dengan oksigen, baru ada ion oksida. So you boleh kata bertindak balas dengan oksigen membentuk oksida logam. Settle lah. Okay, and then lagi satu, unsur Y. Unsur Y dia bertindak balas dengan logam. So you boleh kata bertindak balas dengan logam membentuk halida. Okay, membentuk halida logam. Okay, kenapa saya kata halida? Okay, kalau you perasan, unsur Y ini dia kumpulan 17. Kumpulan 17 ni halogen. So kalau halogen dia menerima elektron, dia menjadi halida. Dari siapa dia nak menerima elektron? Daripada logam lah. Kenapa? Sebabnya logam ini sifat dia suka menderma. Logam akan sentiasa menderma. So dia menderma elektron kepada halogen, halogen menjadi halida. So lepas dia menderma, dia kira dia satu menerima, satu menderma, so dia akan menjadi halida logam. Faham tak? So contohlah sekarang unsur Y ni kan klorin kan. So let's say logam saya magnesium. So magnesium derma elektron, klorin terima, so dia menjadi magnesium klorida. Itulah nama halida dia. Tak bermaksud halida logam, halida akan datang dulu, not like that. The thing is, selalunya cation akan ke depan, anion akan ke belakang lah. Tapi in terms of terms, kita akan kata halida logam. Faham? Sama juga oksida logam. Although we say oksida logam, tapi doesn't mean oksida akan datang dulu, sebab oksida bercharge negatif. Kita akan kata logam dulu, baru oksida ke belakang. Contoh macam this case ini, contohlah you punya X tu
nak kata siapa Okay, someone lah. Okay, so the someone tu bergabung dengan oksigen. So kiranya mereka akan share swap the electron all, then mereka akan jadi X oksida. Contoh magnesium oksida ke macam tu lah. Okay, so saya harap my video is clear for you guys. Okay, saya tak bercadang untuk bincang soalan C dalam this video. Kenapa? Sebab video ni pun dah panjang sangat. So saya takut kalau saya bincang dalam video ni, video akan lagi panjang. So nanti you dah mengantuk, then you tak akan tengok, kata tak faham. So tak apalah, I meet you guys in another one video. Thank you and bye.